tak boleh dipisah-pisahkan bahagian-bahagiannya. Jadi setiap orang katalah ada pemilikan bahagian, katalah 1/10, contohnya, maka itu kita panggil perkongsian ijbari. Perkongsian ijbari ini perkongsian yang tak perlu kepada akad. Itu contoh perkongsian terhadap harta warisan. Jadi kalau kita memiliki harta warisan tersebut, katalah 10%, tanpa boleh ditentukan mana-mana bahagian daripada rumah tersebut 10%, maka dipanggil pemilikan tersebut, dipanggil pemilikan musya' ataupun dipanggil indivisible, pemilikan yang tidak boleh dibahagikan, tapi pemilikan tersebut dimiliki secara dipanggil 10% tanpa menentukan mana-mana bahagian. Yang kedua kita panggil perkongsian secara ikhtiari, iaitu perkongsian secara pilihan oleh pihak-pihak yang berakad. Jadi dalam muamalat, perkongsian mesti melalui akad, dan kita dah terang dan selalu terang, akad dalam muamalat sama seperti solat dalam ibadat. Itulah asas dia. Asas dalam ibadat itu solat, asas dalam muamalat itu akad. Jadi perkongsian yang dimaksudkan di sini perkongsian berasaskan akad ataupun perkongsian melalui akad. Maka biasanya bila sebut perkongsian akad, ini merujuk kepada perkongsian, kita kata perkongsian perniagaan, bukan perkongsian pertanian. Tapi siapa yang ada gambar rajah ni, dia melihat saya membahagikan perkongsian itu kepada perkongsian perniagaan dan perkongsian pertanian. Tahun lepas saya ada menyumbang 2 chapter dalam buku terbitan IKIM dan juga Agrobank. Saya ada 2 chapter. Satu pertanian dari sudut hadis, yang kedua akad-akad perkongsian pertanian. Dan saya memang sedang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan tanah dan juga pertanian. Sebab bila saya buat kajian, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat hukum hakam riba, maka kita sebut ada 3 perkara yang Islam kawal dengan ketat, sangat ketat. Hutang, wang, makanan. Hutang, wang dan makanan. Tetapi bila saya extendkan lagi kajian saya, maka saya dapat tengok banyak hukum hakam berkaitan dengan tanah. Dia macam ada, tanah ni dia ada beberapa hukum yang unik yang tak ada pada hukum pada yang lain. Kemudian bila saya extend lagi, maka saya dapat tengok juga air juga mempunyai beberapa hukum tambahan berbanding dengan barang-barang lain. Jadi saya boleh buat kesimpulan, ekonomi Islam ni yang paling dikawal ketat, pertama hutang, yang kedua wang, yang ketiga makanan, yang keempat tanah, yang kelima air. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi antara yang kita katakan dalil mengapa kita katakan tanah ni antara perkara yang paling ketat, antara 5 item yang dikawal ketat dalam ekonomi Islam, kerana banyaknya akad-akad yang berkaitan dengan tanah, mengusahakan tanah dan sebagainya, hak-hak tanah, dan ancaman yang Rasulullah SAW berikan terhadap orang yang menzalimi pihak lain kerana tanah. Sehingga kan kalau satu orang tu dia mengambil bahagian orang lain walaupun sejengkal, akan dikalungkan ataupun akan dibebankan ke atas bahunya pada hari kiamat 7 petala bumi. Dia curi 1 jengkal je.
Tapi azab dia Allah bagi 7 bumi. Dan begitu juga hadis Sunan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW menyebut siapa yang jual tanah atau rumah, kemudian tak membeli tanah atau rumah, maka patut untuk hartanya tak diberkati. Walaupun hadis itu ada sedikit kedhaifan, tapi kedhaifan yang tak memudaratkan. Nanti menunjukkan bahawa dengan dibantu-bantu makna-makna yang lain, tanah ni memang sangat-sangat penting. Sehingga kan Rasulullah kata siapa yang tak pelihara aset tanah dia, jual tanah tak beli tanah, jual rumah tak beli rumah, faqaminun an la yubaraka fiha, atau kama qala, maka patut untuk dia tak diberkati. Maksudnya tak ditambahkan dan tidak dikekalkan kebaikan hartanya. Bahkan kalau kita kaji lagi, pemilikan tanah ni, pemilikan berkaitan dengan kepentingan strategik, kepentingan jangka masa panjang sesuatu individu, ahli keluarganya, negeri, negara, bangsa. Jadi sebab tu saya masukkan juga perkongsian pertanian yang ada itu musaqah, muzara'ah, mukhabarah, mugharasah dan sebagainya, kita akan tengok nanti. Tapi secara asasnya perkongsian ni ada dua lah, musyarakah dan mudharabah. Kalau musyarakah, kongsi modal, kongsi untung, kongsi rugi. Tapi kita banyak sebut perkongsian untung dan rugi. Kongsi modal, kongsi untung, kongsi rugi, itu adalah musyarakah. Kalau mudharabah disebut sebagai perkongsian untung, rugi tak kongsi, bahkan modal pun tak kongsi. Modal datang daripada satu pihak ataupun sebahagian pihak, tengoklah di mudharabah musyarakah ni, dan usaha datang pihak yang lain. Pihak yang bagi modal berbeza dengan pihak yang memberi usaha. Jadi saya pernah buat kajian juga berkenaan dengan kenapa apa yang kita panggil sebagai equity based financing ataupun pembiayaan berasaskan equity ataupun pembiayaan berasaskan perkongsian modal dan untung dan rugi ini, termasuklah musyarakah dan mudharabah, kenapa dia sukar nak diamalkan oleh pihak perbankan, termasuk perbankan Islam? Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada banyak faktor, bukan semata-mata faktor datang daripada pihak perbankan, tapi datang juga daripada faktor daripada pihak pelanggan juga. Jadi sebenarnya bila kita kaji, akad perkongsian ni dia perlu terbina di atas trust, saling percaya mempercayai. Itu dia. Sebab risikonya lebih tinggi berbanding dengan akad yang berasaskan hutang, pembiayaan yang berasaskan hutang. Pembiayaan yang berasaskan equity ni risikonya lebih tinggi, tapi pulangan pendapatannya berpotensi untuk lebih tinggi kepada pemodal khususnya. Jadi dia sangat memerlukan pihak yang nak saling bekerja sama tu, paling utama sekali kena saling percaya mempercayai. Dia tak kena kalau customer simpan duit dalam bank dalam bentuk konsep hutang ataupun amanah, kemudian bank bagi pada customer dalam bentuk perkongsian modal. So bank kena tanggung kerugian kalau berlaku pada modal, tapi kalau customer minta duit dia balik dalam bentuk pulangan deposit ataupun dalam bentuk deposit, bank kena bagi. Jadi dekat sini kalau kita faham, dia panggil mismatch between assets and liabilities. Dia tak kena antara sifat modal yang bank dapat ataupun sumber dana yang bank dapat dengan users of fund, sumber dana yang bank guna. Dia tak kena. Dia panggil, ini istilah yang teknikal yang kita tak nak gunakan sangat lah.
Tapi maknanya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kurang unsur saling percaya mempercayai dalam ekonomi, sangat sukar untuk buat ataupun sangat sukar untuk diperbanyakkan kaedah kerjasama modal ni. Susah, perkongsian modal susah. Sebab tu bila kurang kepercayaan dalam pihak yang unit ekonomi kita panggil, susah nak buat perkongsian. Even, maaf katalah kalau teknikal sedikit, dari sudut dia panggil capital charge dalam perbankan, kalau bank memberi pembiayaan berdasarkan capital, berdasarkan equity base, maka dia punya capital charge dia lebih tinggi. Bank kena ada simpanan atau backup bagi pembiayaan tersebut lebih tinggi. Jadi bank perlu mempunyai saiz deposit ataupun saiz sumber dana yang lebih besar. Jadi ini membebankan bank. Jadi sebab itulah panjanglah kita bab ni. Jadi bank yang sekarang ni ada, sistem perbankan yang sekarang ni ada, dari segi struktur risiko dia, kita panggil dia lebih mesra kredit, lebih mesra hutang. Dia tak mesra sangat equity. Dia tak mesra sangat konsep equity. Konsep equity ni perlu dibangunkan dalam kerangka non-banking, itu lebih sesuai pada masa sekarang. Saya minta maaf, saya tak nak cuba terlalu teknikal tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakanlah hadis berkenaan dengan musyarakah. Baik. Hadis muka surat 61. Hadis ke-17. Musyarakah. Akad perkongsian modal, keuntungan, kerugian membawa keberkatan. Ini dia. Terus terang saya cakap. Bila kita kaji hadis-hadis berkenaan dengan barakah. Barakah ni apa maknanya? Ziyadatul khairi wastimraruhu, wazdiyaduhu wastiqraruhu. Itu maknanya barakah. Barakah ni apa? Pertambahan kebaikan, penerusannya dan keberkekalannya, kekukuhannya. Itu barakah. Bila kita tengok Rasulullah cerita tentang muamalat, Rasulullah sebut antara yang kita dah tengok sebelum ni, jual beli yang baik barakah. Jual beli yang baik barakah. Jadi Rasulullah kata al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua pihak yang berjual beli mempunyai khiyar majlis selagi mana mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana aw kama qala. Kalau mereka benar dan menerangkan sifat barang, aib barang, burikallahuma, diberkati penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat barakah. Kita fikir, apa barakah pada pembeli? Pembeli kita faham, dia dapat barakah kerana dia dapat memenuhi hajat dia. Baik. Apa yang barakah pada penjual? Dia dapat hasil daripada jualannya. Okey, itu satu jualan. Satu jualan, satu barakah. Dan kalau kita kata berlaku perpindahan harta dengan adil kepada pihak lain, ini pun sebenarnya bagus. Sebab dalam Islam, memang Islam menggalakkan pengaliran ataupun penyebaran harta dalam masyarakat. Sebab tu jual beli yang jujur ni, barakah. Kita nampak barakah pada kebaikan pada pihak yang berakad, tak, sebenarnya kebaikan dia pada ekonomi. Bahkan bayangkan tuan-tuan, kalau satu orang peniaga dia buat satu jual beli yang jujur, dia dapat satu barakah. Kalau dia buat 10 jual beli, dia dapat 10 barakah. Kalau dia buat 100 jual beli yang jujur, dia dapat 100 barakah. Kalau pelanggan dia 100 orang, pembeli-pembeli itu dapat satu barakah, 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 satu barakah. Setiap, kalau dia ada 100 pelanggan, pelanggan itu dapat satu barakah aja, sebab daripada satu jual beli. Dia barang yang sama dia jual pada orang yang berbeza dan dia jual secara jujur, dia dapat 100 barakah.
Makanya setiap kali urus niaga jujur yang dilakukan, nama dia, reputasi dia akan jadi baik. Itu barakah. Orang balik, betul lah kedai ni bagus, betul lah bengkel ni bagus, betul lah kontraktor ni bagus. Orang mula bercakap tentang kebaikan dia. Kalau dalam istilah perniagaan kita panggil, dia akan ada goodwill. Dia akan ada nama baik, reputasi baik. Kalau dia buat 1000 perniagaan, jual beli yang jujur, lagi barakah perniagaannya. Bermaknanya apa? Bermaknanya Rasulullah nak beritahu, wahai para peniaga, kalau kamu buat perniagaan secara jujur, perniagaan kamu pasti akan bertambah kebaikan. Jangan risau. Adapun orang yang kata Rasulullah SAW, fa'in katama wa kadhiba atau kama qala, siapa yang berbohong, kalau mereka berbohong, kata Rasulullah, dibuang ataupun dihilangkan, dihapuskan keberkatan padanya. Setiap kali jual beli, orang kata, tak baguslah kedai ni, tak baguslah kontraktor ni, tak baguslah. Namanya jatuh, barakahnya makin hilang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, perniagaan yang jujur ni di antara sumber kebaikan yang besar dalam masyarakat. Bahkan ada sahabat kita himpunkan 40 hadis barakah. Antaranya bila Rasulullah sebut barakah, di situ ada kebaikan yang banyak. Baik, kita tengok kat sini. Allah memberikan bantuan kepada pihak yang berkongsi modal, berkongsi usaha. Maksudnya apa? Siapa yang terlibat dalam muamalat, dalam bentuk kerjasama modal, perkongsian modal, Rasulullah dah beritahu Allah ada bantuan yang khusus buat orang yang sebegini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis statusnya hasan daripada riwayat Imam Hakim Naisaburi dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain. Kata Rasulullah, yaqulullah, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Ini maksudnya bukan ayat Al-Quran, tetapi firman Allah melalui lisan Rasulullah SAW, dan maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Rasulullah SAW. Apa Allah SWT berfirman? Ana thalitsus syarikain, aku pihak ketiga bagi dua rakan kongsi. Aku adalah pihak ketiga yang memberi keberkatan dan kurniaan bagi dua rakan kongsi. Maksudnya bukanlah Allah datang berkongsi perniagaan kita, bukan. Jangan jadi literal sangat. Literal ni sifat orang bodoh. Tu kaum mujassimah ni orang bodoh. Minta maaf lah. Literal dalam semua perkara ni sifat orang bodoh. Macam contohnya Rasulullah kata, muru auladakum bis solati inda sab'a. Perintahkan anak-anak kamu dengan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Orang yang terlalu literal, dia faham perintah solat je lah kena buat, ajar. Tetapi innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang bijak, dia faham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata perintahkan anak kamu bersolat 7 tahun. Ulama kata maksudnya ajarkan anak kamu, didik anak kamu mengetahui asas-asas agama. Apa yang wajib, apa yang haram, iktikad ketuhanan kepada Allah, apa perkara-perkara yang, apa sifat-sifat hati yang diharamkan dan keji, apa sifat hati terpuji. Jadi segala perkara yang wajib dan haram dah mula wajib diajar ketika umur 7 tahun. Itu maksud yang lebih luas. Kan macam orang kata, kita kata, saya ulang, jemputlah makan nasi ustaz. Takkanlah ustaz tu faham nasi je boleh makan, lauk-lauk tak boleh makan. Makan nasi je tak. Maksud jemput makan nasi tu, jemputlah basuh tangan, jemputlah ambil sudu, jemputlah tarik kursi, jemputlah duduk, jemputlah ambil ayam, ambil buah, ambil sayur, ambil basuh tangan, ambil tisu. Takkan tuan rumah nak awal daripada awal nak terang macam tu, nangis tuan rumah. Sebab tu disebut al-faqih fahmul kalam.
Orang yang faqih ni orang yang faham kalam. Satu orang lelaki kepada perempuan, oh cantik betul lah kamu ni. Betul? Perempuan yang bijak dia faham, lelaki ni minat kat dia. Contohnya. Jadi sebab tu kata-kata yang sama, tapi kalau orang yang bijak baca dengan orang tak bijak baca tak sama. Itu yang kata kebanyakan orang yang terlalu terikat dengan literal ni dia orang-orang bodoh. Saya minta maaf lah saya kata begini sebab zaman sekarang ni ada orang dia baca ayat Quran dengan literal, lepas tu dia pun kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Ini semua orang bodoh, minta maaf. Dia tak faham tentang masalah bahasa Arab yang begitu luas. Jadi bila Allah kata ana thalithu syarikain, aku pihak ketiga dalam melakukan kongsi, jangan faham secara literal kan. Macam ada satu hadis Rasulullah, Allah kata al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari atau kama qala, keagungan tu ataupun berbangga-bangga membesarkan diri itu kain selendangku, dan keagungan itu adalah kain pakaian kain di bawahku, kain bahagian bawah. Jangan faham Allah ada baju, jangan faham. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah umat Islam, ada je golongan mujassimah kata, ya Allah ada baju seperti mana yang selayak baginya untuknya. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lucu. Jadi hadis-hadis ni kita kena faham dengan nilai bahasa yang tinggi. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, maksudnya rakan kongsi yang sama-sama jujur. Macam tadi jual beli yang pembeli jujur, penjual jujur, barakah. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga perkongsian modal, perkongsian usaha, orang yang berkongsi. Maka Allah kata aku rakan kongsi ketiga. Apa maksudnya? Allah memberi bantuan. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita faham hadis-hadis banyak berkenaan dengan Allah bantu orang nak bayar hutang, siapa yang berniat nak bayar hutang Allah bantu, siapa yang berkongsi Allah bantu, siapa yang jual beli jujur Allah bagi barakah. Kita akan faham bahawa orang Islam ni dia mempunyai sikap yang sangat positif terhadap aktiviti perniagaan yang jujur. Perniagaan yang jujur tu sumber kebaikan yang besar. Sebab tu Rasulullah SAW adalah merupakan seorang peniaga sebelum diangkat menjadi seorang Nabi. Lepas Rasulullah dah jadi dapat wahyu, Rasulullah tinggalkan perniagaan. Tapi kenapa perniagaan ini dipilih sebagai kerjaya Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi? Kerana dalam sifat seorang peniaga tu ada banyak barakah. Sehingga kan baru ni ada satu orang syekh pun ada disebut. Dia kata, kenapa kalau kita tengok Rasulullah banyak puji peniaga-peniaga jujur. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Peniaga yang jujur lagi amanah bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat. Kenapa? Dia kata kerana orang yang paling bermanfaat kepada masyarakat adalah para peniaga. Betul. Dan Rasulullah pun berkata kan, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dan kalau kita tengok negara tengah berperang, tapi ada lagi orang jual roti, ada lagi orang jual beras, ada lagi orang jual makanan kepada keperluan masyarakat, ada lagi. Bayangkan kalau peniaga-peniaga ni tak terfikir nak jual barang, banyak hajat-hajat masyarakat dan keperluan masyarakat akan ta'atal, maksudnya terputus. Dan kemudian bila saya kaji juga, peniaga ni biasanya orang yang paling mengetahui hajat keperluan manusia. Dan biasanya peniaga yang berjaya ni orang-orang yang memang kalau kita tengok bijak. Jadi sebab tu kita kata bila kita faham tentang hadis-hadis muamalat,
kita akan mempunyai pandangan yang baik terhadap perniagaan. Dan macam kita sebut, sahabat Rasulullah ramai ahli peniaga. Sayyidina Abu Bakar ada 6 buah kedai di Mekah. Ketika berhijrah, dia tinggalkan ke 6 kedainya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman menantu Rasulullah, semua tahu. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Islam ni kalau kita tengok, orang yang faham Islam dengan lengkap, dia takkan jadi macam rahib. Dia takkan jadi macam rahib, pendeta yang mengasingkan diri. Ya, ada orang pilih jalan tersebut, tak salahnya. Ada jalan begitu. Tapi jalan yang kita kata prime dan perdana adalah kita bersifat, apa kita panggil, membangun dan mengimarahkan dunia dan masyarakat. Itu sifat orang yang sempurna agama dia. Bukannya maksudnya bila sempurna agama tu dah tak, dengan orang dah tak ada dah, bukan. Asas solat berjemaah pun bertemu dengan orang. Tapi itulah, elakkan pergaulan-pergaulan yang merosakkan. Baik. Malam yakhun ahaduhuma sahibah, selama mana seseorang itu tak mengkhianati sahabatnya. Maknanya selagi mana kamu berdua jujur dalam perkongsian usaha kamu, buatlah, nak berniaga ke, nak ini ke, nak itu ke, kamu berkongsi untuk mencari keuntungan, kebaikan, cari rezeki, Allah bagi bantuan. Dan Allah ibaratkan dengan perumpamaan yang begitu dahsyat. Allah rakan kongsi ketiga. Fa in khana kharajtu min bainihima, dan sekiranya salah seorang daripada mereka mula melakukan pengkhianatan, aku akan keluar daripada mereka berdua, iaitu ditarik balik bantuan dan rahmat yang dikurniakan kepada orang yang saling berkongsi modal dan usaha. Bila kita dengar ni tuan-tuan, kalau orang nak berniaga, kalau kita berkongsi, alhamdulillah, bagus, Allah akan ada bantuan. Betul. Cuba tuan-tuan tengok perniagaan-perniagaan yang besar-besar, semuanya adalah merupakan syarikat. Maksudnya semuanya adalah merupakan perkongsian. Kalau setakat nak berniaga seorang-seorang, bolehlah, tapi dia takkan jadi terlalu besar. Bahkan macam kita sebut, kalau kita tengok multinational corporation ataupun syarikat-syarikat yang boleh bergerak di seluruh dunia yang besar-besar ni, sebahagian mereka berumur lebih daripada 100 tahun. Kalau nak berniaga satu orang individu sahaja tuan-tuan, lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun habislah. Takkan ada syarikat yang boleh menghimpunkan kekayaan beratus tahun tanpa ada konsep syarikat. Takkan ada perniagaan yang boleh menghimpunkan kekayaan ratusan tahun kecuali berasaskan konsep syarikat. Syarikat tu apa? Perkongsian syarikat. Jadi Allah bagi bantuan kepada syarikat, kepada yang berkongsi, dengan syarat mereka melakukannya secara adil tanpa khianat. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok perniagaan yang besar-besar, semua konsep syarikat. Individu tak lagi jauh. Individu berniaga-niaga sakit, habis tutup kedai, contohnya. Tapi syarikat tak. Itu belum cerita bahawa dalam syarikat ini bila diagihkan keuntungan, maka keuntungan tu akan tersebar di kalangan pemilik syarikat. Kalau pemilik syarikat tu macam saya tengok bank rakyat, pemilik saham dia adalah kebanyakannya koperasi-koperasi di seluruh Malaysia. Sebab saya dulu penasihat syariah, jawatan syariah bank rakyat. Bila dia isytiharkan dividen, dividen tu diagihkan ke seluruh Malaysia, kepada koperasi-koperasi, koperasi agihkan pula pada ahli. Allahu Akbar. Koperasi, syarikat kerjasama juga modal. Barakah. Jadi hadis ni hadis riwayat Hakim. Jadi nampak tuan-tuan, Rasulullah sebut ringkas je tuan-tuan.
Tapi kalau ahli ekonomi baca hadis ekonomi, dia akan nampak luas. Orang sains baca hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains, dia akan nampak luas. Sebab tu saya selalu sebut, hukum syariah khusus perbahasannya untuk ulama. Tetapi hikmah syariah tidak dikhususkan pada ulama. Saya ulang balik, hukum syariah untuk menyingkapnya dan memperbahaskannya khas untuk para ulama syariah. Dia bukan untuk orang saintis ke, bukan untuk ahli ekonomi ke, ataupun bukan untuk ahli sains, bukan. Tapi ulama akan merujuk ahli kepakaran untuk memahami subjek. Tetapi berkenaan dengan hikmah, mungkin orang bukan syariah lebih memahami tentang hikmah berbanding dengan orang syariah. Baca ayat Al-Quran. Berapa banyak ayat Al-Quran sebahagiannya yang berkaitan dengan sains. Orang syariah baca tak faham. Bukan tak faham, dia tak mendalam, takkan faham begitu mendalam. Tapi bila datang ahli sains baca, ini sesuai dengan teori ni, tindak balas ni, begini kekurangan. Dia nampak luas. Hikmah dia nampak. Begitu juga hadis ni berkenaan dengan perniagaan. Tapi kalau orang yang baca tu bukan orang yang terlibat dalam perniagaan, dia baca macam tu je lah. Dia akan nampak, okey, kerjasama dapatlah bantuan Allah, itu je lah. Tapi bila kita tengok ahli ekonomi baca dan menerangkan tentang konsep barakah ke, konsep rezeki ke, konsep partnership ke, dia akan luas. Sebab tu hikmah syariah ataupun hikmah hukum-hukum Allah kadang-kadang boleh difahami hatta oleh bukan Muslim. Hatta difahami oleh bukan Muslim. Dia baca hadis ni, contohnya dia baca beberapa perkara hukum hakam syariat, dia nampak, wow. Hatta non-Muslim. Kalau dia satu orang hukama, kalau dulu ulama-ulama kita waqala ba'dul hukama, dan telah berkata sebahagian hukama, itu mungkin bukan non-Muslim pun. Itu mungkin non-Muslim pun. Jadi hikmah ni banyak. Hikmah ni orang non-Muslim pun boleh faham. Contohnya kalau dia belajar pasal riba, dia orang bidang finance ataupun bidang ekonomi, bidang monetary, dia pun baru mula belajar pasal riba, dia non-Muslim. Tapi bila dia nampak undang-undang riba, dia nampak dia punya rational wisdom, dia nampak. Yang mungkin orang Islam baca tak nampak-nampak, sebab bukan orang hikmah dalam bidang tersebut, bukan orang yang bijaksana dalam bidang tersebut. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ilmu Allah ni luas. Sebab saya pesan, belajarlah daripada hukum syariah kepada hikmah syariah. Daripada hukum syariah. Macam kita tengok hikmah kita beribadah. Antaranya ialah sepatutnya semakin banyak ibadah, jiwa dan rohani dan peribadi tingkah laku seseorang itu makin baik. Jadi orang beriman ni sepatutnya dia makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Akhlaknya makin halus, akhlaknya makin halus. Hatinya makin tawaduk. Itu sepatutnya orang beriman macam tu. Hari ini ada orang makin kuat agama, makin kuat mencaci, makin kuat memfitnah, makin kuat tuduh orang bidah, makin kuat. Ini salah agama, cara agama yang salah. Sebab apa? Makin beribadah sepatutnya jiwa makin bersih. Tak ada masalah lah. Sebab di sebalik ibadah, di sebalik hukum-hukum ibadah, di sebalik hukum-hukum muamalah, ada hikmah dan tujuan yang nak dicapai. Bukan semata-mata datang berzikir, sembahyang tanpa ada kesan pada rohani. Orang macam ni tak faham hikmah ibadah. Jadi kalau makin kuat ibadah, makin kuat mencaci, adalah something yang tak kena tu. Jadi agama ni sebenarnya sangat luas. Merangkumi rohani, jasmani, merangkumi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama kita, merangkumi ekonomi. Bahkan kalau kita tengok hukum hakam paling besar, hukum hakam muamalat. Muamalat ada hukum hakam paling besar.
Bermula daripada munakahat, daripada jenayat, daripada muamalat, daripada sistem dari segi hak rakyat dan apa kita panggil perlembagaannya, nizam hukumnya, dualiyahnya. Luas, sangat luas. Jadi betul. Disempitkan kadang-kadang kefahaman agama tu hanya pada ibadah. Habis. Padahal banyak ayat Al-Quran, hadis berkenaan dengan muamalah. Baik. Kita masuk pada 17.1. Rakan kongsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sa'ib bin Abu Sa'ib. Jadi As-Sa'ib bin Abu Sa'ib ni pernah berbuat ataupun bersama dengan Rasulullah menjadi rakan kongsi. Nanti yang kita kata Rasulullah pernah terlibat dalam perkongsian perniagaan, perkongsian modal. Rasulullah adalah seorang ahli perniagaan. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah adalah seorang usahawan. Kita pun tahu zahirnya kebijaksanaan, kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidatina Khadijah pun melalui perniagaan. Bahkan sebagian ahli sirah mengatakan bahawa Sayyidatina Khadijah melantik Rasulullah sebagai mudharib ataupun melantik Rasulullah sebagai rakan kongsi kerana nak melihat ciri-ciri yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita pun tahu bila dah zahir yang masuk meminang tu Sayyidatina Khadijah. Sebab Sayyidatina Khadijah pun tahu bapa saudaranya Waraqah bin Naufal bagi tahu Nabi akhir zaman akan muncul di kalangan kamu yang paling tinggi nasabnya. Sayyidina Abu Bakar pun pernah dengar, Sayyidina Khadijah pun pernah dengar. Maka dilihat pada Rasulullah ada tanda-tandanya. Sebab tu bila dah zahir tanda-tanda tersebut dan ketika pergi berniaga, Sayyidina Khadijah hantar khadam dia untuk melihat Rasulullah, balik cerita tentang Rasulullah, macam mana perniagaan Rasulullah. Jujur sejujurnya masuk minang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ahli perniagaan, usahawan yang baik. Rasulullah mengembala kambing seperti mana para nabi, dan Rasulullah berniaga, kemudian baru Allah lantik bangkit jadi nabi. Adakah perniagaan yang Rasulullah terlibat sebelum kenabian itu tak ada makna? No. Ini menunjukkan kepada kita, bahkan macam kita sebut, kaum Mekah tu, kaum Quraisy ni adalah kaum para peniaga. Kota Mekah tu kota perniagaan, kota keamanan. Rasulullah peniaga, berkahwin dengan peniaga. Sahabat-sahabat baginda para peniaga. Dahsyat. Rasulullah mulakan dakwah bukan di kampung. Rasulullah mulakan dakwah di bandar. Mekah tu tuan-tuan, pusat bandar. Juga menunjukkan kepada kita kepentingan bandar. Penguasaan bandar. Jadi dalam sunnah Rasulullah tu banyak. Rasulullah buat masjid dan rumahnya di sebelah masjid. Ulama kata kalau perancangan bandar, sepatutnya rumah pemimpin berdekatan dengan masjid. Baru sedap. Baru yang datang sembahyang YB semua. Banyak hikmah. Tu yang kita kata. Orang perancangan bandar tengok cara kota Madinah disusun, dia dapat tengok macam mana urban planning ataupun perancangan bandar yang ada dalam Islam. Kita ustaz-ustaz tengok biasa je, tapi kalau orang perancangan bandar, dia ada hikmah dia ada bijaksana dalam bidang tersebut. Dia akan dapat tengok hikmah yang begitu banyak. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Allahu Akbar, ahli hikmah ni, kalau orang tu bukan ahli syariah, insya-Allah kalau dia bijak, dia ahli hikmah. Ahli hikmah dalam perubatan, ahli hikmah dalam pembangunan, ahli hikmah dalam ekonomi, ahli. Jadi tak semestinya nak kena semua orang jadi ustaz, bukan. Semua orang jadi ustaz nanti kuranglah orang bijaksana dalam bidang-bidang lain ni. Baik.
Anis Sa'ib radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil masa sikit saja tuan, kita habiskan hadis ni. Jadi As-Sa'ib lepas dia masuk Islam, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia nak tunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni waktu berniaga dengan Rasulullah pun dah nampak dah kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat mulia Rasulullah. Maka dia kata pada Rasulullah, kunta syariki fil jahiliyah, engkau pernah menjadi rakan kongsiku sewaktu zaman jahiliyah. Fakunta khaira syarik, engkaulah sebaik-baik rakan kongsi. Maknanya As-Sa'ib bin Abu Sa'ib ni nak beritahu, aku pernah berkongsi perniagaan dengan banyak orang, tapi engkaulah rakan kongsi perniagaan yang terbaik. Memang jujur. La tudarini wala tumarini, engkau tidak menipuku, tidak menyembunyikan sesuatu daripadaku. Wala tumarini, dan engkau tidak berdebat-debat denganku. Ni hadis Imam Ibnu Majah. Kalau ikut Imam Hakim kata hadis ni sahih. Kalau ikut Imam Hakim, tapi saya akan tengok lagi dia punya perincian dia. Jadi saya tutup di sinilah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam Islam Rasulullah bagi tahu orang yang bersyarikat ataupun orang yang berkongsi modal dan berkongsi usaha, ada bantuan Allah yang Allah berikan, dan itu melalui hadis qudsi. Bukan Rasulullah kata siapa yang berniaga Allah akan bantu, tak. Rasulullah kata apa? Allah berfirman, aku rakan kongsi ketiga bagi pihak yang berkongsi, bersyarikat. Menunjukkan betapa dekatnya bantuan Allah pada orang beriman yang buat perniagaan ataupun perkongsian dalam mencari rezeki. Jadi sebab tu kita tahu orang beriman ni kalau betul-betul faham hikmah yang terdapat dalam hadis-hadis muamalat. Sebab saya minta maaf, saya selalu sebut, banyak perbahasan bila baca hadis keluarkan hukum. Sepatutnya kita bila baca hadis keluarkan hukum, keluarkan hikmah. Baru kita akan dapat tengok bagaimana Islam ini ataupun tunjuk ajar Rasulullah SAW ni terlalu bijaksana. Cuma kadang-kadang orang yang tak faham hikmah, kalau dia buat hukum pun akan dapat hikmah juga. Akan dapat juga. Siapa yang buat hukum akan dapat. Cuma ialah kalau nak huraikan tu perlu kepada orang yang dalam bidang tersebut. Jadi tuan-tuan boleh tanyalah, kalau nak cerita tentang kebaikan perkongsian ini tersangat dahsyat. Semua syarikat-syarikat IT yang berjaya, semua syarikat-syarikat yang besar, bahkan cerita-cerita dulu pada tuan-tuan bagaimana US membangunkan industri teknologi tingginya di Silicon Valley, California, adalah berasaskan konsep equity, rakan kongsi. Menggunakan konsep dua, venture capital dan private equity. Venture capital dan private equity. Kita kat Malaysia private equity lah banyak scammer ni. Buat perniagaan private equity, mai keluarkan apa macam-macam lah istilahnya. Islamic preference, redeemable shares, bunyi macam best lah. Tapi rupa-rupanya akhirnya tuan-tuan pun tahu, ratusan juta hilang, puluhan juta hilang. Benda yang patut jadi keberkatan tiba-tiba jadi tempat scammer pula. Bukanlah kita kata banyak, tapi maknanya private equity, equity swasta ataupun equity bukan kerajaan ni, dan juga venture capital, modal troka ni, ini memang engine dia adalah perkongsian untung dan rugi. This is the engine. Dan inilah engine yang membangunkan Silicon Valley, California. Syarikat-syarikat yang luar biasa teknologinya semua. Tuan-tuan pun tahu sekarang ni pusat maklumat dunia ada di California. Semua maklumat ada kat situ, kat Silicon Valley. Cuma nampak sekarang ni macam pelik sikit lah negara US ni kan. Tak tahulah, dah macam tak bijak sangat lah. Dah macam tak apa nak bijak sangat. Tapi wallahu ta'ala, adakah mereka sengaja ataupun perancangan ataupun masalah pilih pemimpin ke, wallahu ta'ala alam.
Tapi moga-mogalah negara yang apa kita panggil mesra perniagaan, negara yang dapat banyak barakah. Ekonominya akan berkembang. Kalau dia tak mesra, kurang barakah. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.